Okey, mari kita lihat satu eksperimen di mana 3 anak pokok akan diletakkan dalam keadaan yang berbeza untuk mengkaji sama ada anak pokok tersebut dapat melakukan fotosintesis ataupun tidak. Pemerhatian akan dibuat selepas 7 hari dan kita akan lihat sama ada keadaan pokok itu subur ataupun tidak. Okay, mari kita lihat anak pokok yang pertama. Anak pokok yang pertama diletakkan di dalam balang kaca bersama-sama dengan satu balang palsu yang mempunyai kalium hidroksida. Fungsi kalium hidroksida adalah untuk menyerap karbon dioksida. Namun begitu, air akan disiram setiap hari kepada pokok ini. Okey, mari kita lihat anak pokok yang kedua. Anak pokok yang kedua diletakkan di dalam satu kotak legap. Tapi anak pokok ini disiram setiap hari. Anak pokok yang ketiga pula diletakkan di luar dan mendapat cahaya matahari, tetapi anak pokok ini tidak disiram. Okey, jadi mari kita lihat apa yang berlaku selepas seminggu. Selepas 7 hari, anak pokok A kelihatan tidak subur. Hal ini kerana ia tidak mendapat karbon dioksida. Oleh itu, ia tidak dapat melakukan fotosintesis. Okey, mari kita lihat balik. Tumbuhan ini mendapat cahaya matahari. Ia juga mendapat udara. Tetapi ia juga mendapat air sebab ia disiram setiap hari. Tetapi ia tidak mendapat karbon dioksida sebab kalium hidroksida berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Oleh itu, fotosintesis tidak dapat berlaku kerana, ingat balik, fotosintesis memerlukan keempat-empat ini untuk berlaku. Okey, mari kita lihat anak pokok yang kedua. Anak pokok yang kedua disimpan di dalam kotak legap. Okay, selepas 7 hari, daun anak pokok menjadi kuning. Kekuningan. Hal ini kerana pokok ini tidak mendapat cahaya matahari. Tidak mendapat cahaya matahari. Walaupun ia mendapat air dan walaupun ia mendapat udara dan juga karbon dioksida, tetapi tanpa cahaya matahari, ia tidak mampu untuk hidup subur kerana fotosintesis tidak dapat berlaku tanpa cahaya matahari. Okay, mari kita lihat pokok yang ketiga. Anak pokok yang ketiga juga menjadi layu kerana ia tidak mendapat air. Oleh itu, ia tidak dapat melakukan fotosintesis. Untuk anak pokok yang ketiga, cahaya matahari juga dapat diserap. Udara juga dapat diserap, karbon dioksida juga dapat diserap. Namun, ketiadaan air akan menyebabkan ia layu kerana tumbuhan memerlukan air untuk melakukan fotosintesis. So, if you want us to create more videos like this, then like and share this video with your friends. Like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. And for thousands more videos like this, go to this link down here. And finally, subscribe to us by clicking on my face.